Biasalah. Tahu nak pegang. Kaki dia. Tak, ini macam ke betina. Kenapa takut? Kita nak Saya pun tak dapat bezakan dia. Sekejap. Ni betina. Perut dia besar. Dah. Yang lain. Tu dia. Apa ni? No, Ada tak? Tak. Dia tak. Yang mana tu? Sekejap. okey. Dah bagi dia nak balik. Ayo. Itu apa? Lalang. Ni serangga ranting. Serangga ranting. Apa? Panjang dia punya tu. Ini kalau tak tahu mau budak-budak. Memang boleh patahkan lah. Dia memang fragile lah. Pegang dia mati dia ataupun dia? Dia boleh. Sekejap. Ni jangan ganas-ganas tau. Perlahan. macam tu. Yelah dia lembut badan Ni, dia. tengok ni. Tengok badan ni. Ni lembut Ular dia kan. macam ular. Lepas tu dia punya kaki dia ni boleh patah tau. Boleh basah. Jangan. Dia sekarang ni pun dia boleh patah lah. Bila-bila masa dia boleh patah. Kesian dia. Tapi elok balik ke tak? Dia kalau dah besar, dah tak boleh tumbuh balik. Waktu kecil boleh tumbuh. Tak. Oh, ni sekarang ni. Tahu memang kita pijak je. Ayolah. Sebab dia memang common dekat hutan. Agaknya kalau Mana? Tapi yang ni tak boleh pegang kan kalau tengok. Nas. Dia boleh kepit tangan awak. Betul tak? Ni, besar dia. Tu burung kakak tu. No, pakai topi. Sekejap. Kita cakap hello. 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 Hai. 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 Tak ada mood lah. Dah petang-petang ni tak ada mood. Kasar balik kan? Berat ni. Dia datang lah. Oh, ayah. Ayah nak bagi. Nanti dulu. Tak, dia burung nuri. Ya. Mana? Dekat sini. Sama dengan baju awak kucing ni. Tapi ya. Tapi kat sini. Sabar lah. Apa ni? Apa tu cicak ke? Ni apa? Mekarung, cicak, sumpit-sumpit. Mana ada bulu dia tertengok? Ogong. Ogong.